Supaya tunjuk kita tengok gapo ni. Bahasa Thai dia panggil kata pohon wasana. Bahasa Melayu tu nak panggil gapo ni. Banyak ke dia tanam dalam pasu untuk buat perhiasan nah. Supaya nak ayak kalau kita senak perut, kita ambil sedaun ni. Ambil di sedaun, kita tumbuk, capur dengan kapur. Kapur sikit, kapur putih, kapur makan pinai dah. Lepas kita tepek. Ni. Kita ambil mari sedaun ni. Daun selah kita tumbuk dengan kapur. Kapur hak kita makan pinai dah. Kapur putih hak makan dengan pinai dah. Kita tumbuk dengan kapur. Tumbuk daun, kapur sikit. Lepas kita tumbuk hingga dia hancur, kita tepek di perut. Kalau kita senak perut. Dia mujarak ni kalau kita senak perut ni, ambil daun dia ni. Tumbuk ni supaya tak ada buat tumbuk dak. Nah mudah-mudah ambil kita tumbuk dengan kapur putih. Lepas tu tepek di perut kalau kita sakit perut. Alhamdulillah dia sembuh nah.